Hidup, apa perasaan jadi middle child? Rasa dia sakit. Kita tak dapat apa yang orang lain dapat. Apa perasaan jadi anak kedua? Siapa anak kedua sila komen di bawah. Komen down below. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam satu murid satu sukan, salam sayang semua. Saya Ara Batu. Hari ini merupakan hari Ahad 11 Januari 2026, 4.37 minit petang. Dan hari ini saya bersama Ayah here. Hi guys, Ayah. Assalamualaikum. Yes. Long time no see. Oh, tak pernah ada lah dalam video. Kita orang hari ni dekat luar ya. Hari ni podcast kita dekat luar. Tapi hari ni kita tak buat podcast lah. Hari ni kita buat TMI tag. Mak kau jauh. Mana nak tengok video? Video. Okay, sebenarnya tak ingat soalan dia. So, soalan dia mungkin tak sama dengan TMI tag yang sebelum ni saya buat dengan Ayu dan Atira. Tapi kita cuba je. Yang pertama sekali, what are you wearing? By the way, ni baru. Ya ke? Patutlah macam tak nak nampak. Okay, ni baru from Daisy. Seluar, thrift, tudung, kekabu, kasut Vans. Tunjuk sikit kasut. Bodoh lah. Lagi jam. Jam, matchy-matchy. Yeah. Nak tengok motor lah. Dah. Spek Shopee. Nanti Ara spill spek tu kenapa pada muka dia. Tudung TikTok shop. Baju rasanya Shopee, baju mama. Seluar TikTok. So TikTok, jeans TikTok, beg kuning, link. Stokin Shopee, censored juga. SpongeBob. Kasut juga Shopee. Kasut TikTok. Tak maaf cakap. Kau soalan dia terus masuk memang macam tu lah. Apa dia? Soalan dia terus masuk yang ganas-ganas punya. Oh ya, kita Soalan dia, have you ever been in love? Yeah. Pernah kot. Pernah. That was my first. Ara pun tahu. Question. Tahu tak? Have you ever been into a terrible breakup? No. Terrible breakup, no. Okay. Tapi friendship breakup? Itulah jawapan aku yang waktu sebelum ni kan. Tolong jerit. Screenshot paling random dalam phone kau. Jom tengok. Screenshot aku dah macam clearkan sikit-sikit lah galeri sebenarnya. So ada je. Kau nak yang latest ke nak the oldest? Ikut lah. Kalau kau dah banyak sangat kau macam tu, sok. Oh, random lah tu. Kalau kau tak tahu, kau sendiri tak tahu. Okay, aku rasa ni paling random lah. Paling random sekali. Aku screenshot ni. Aku repost saintis punya post. Lepas tu yang repost ni semua budak-budak saintis dan aku. Saintis ni post. Tolong. I'm not sure if this can be upload or not. Tengok. Gambar ni adalah gambar kokain. Daripada mana kau screenshot ni? Ini dia ada berapa types of cocaine yang 1 gram and free berapa gram yang selebihnya. Dia ada dekat dalam satu parti mana saya tak tahu. Tapi saya screenshot. Aku tak tahu kenapa bagus. Soalan seterusnya, last thing yang buat kau nangis? Family matters. Aku rasa kawan. Apa yang paling kerap kau buka selain WhatsApp? TikTok. Pernah ke delete message sebab menyesal hantar? Pernah. Always selalunya. Pernah kot. Pernah. Sebab benda tu normal lah for me. Pernah tak ghost orang dan kenapa? Pernah. Sebab bosan. Minta maaf cakap. Pernah tu. Baru-baru ni lah. Sebab before ni tak pernah lah ghost orang. Sebab? Kat tempat kerja tu ramai babi. Sebab dah cut off. Faham. Create boundaries. Don't want to have a lot of circle. Betul. Saya setuju, okay? It's normal. Please normalize that. If you guys think that it's not normal, please normalize that because it's actually normal. Don't be too pleasing. Yes. Not too pleasing. Coming out from Alia. Wow. Bangga, okay? Okay, bye. Okay, boleh kita sambung? Boleh je. Okay. Soalan seterusnya ialah, makanan orang lain suka tapi kau tak suka? Okay, batik. I don't like
Dulu sebenarnya kalau orang tanya dulu lah, aku akan jawab sambal terung, tak pun bendi. Orang makan benda-benda macam tu, aku tak makan. Tapi aku dah start makan benda-benda tu. Aku dah try hari tu. So macam okay je sebenarnya. Habit pelik yang orang tak tahu pasal kau. Habit pelik pasal aku. Aku suka collect, orang kata sampah. Aku pernah collect, tahu tak roti punya bungkus tu, yang clip tu. Oh tu? Yang colour-colour tu. Aku collect benda tu. Aku tak tahu apa benda aku nak buat dengan tu, tapi aku collect. Dan aku pernah collect juga penutup botol, penutup plastik botol. Aku letak dalam satu balang. Aku tak tahu apa benda aku nak buat. Tutup tin yang besi tu okey aku. Yang tu pun aku pernah collect. Jangan risau, okey? Walau cepe lah. Bukan yang CPU, yang menatang tu. Bodoh. Aku suka sniff something. Sniff. Even baju ke, benda yang wangi ke, Jadi macam habit kan. Coba benda baru lipat kan, kau baru basuh baju kan, dah kering, kau lipat kau sniff. Macam tu, bukan sniff benda lain lah. Takut. Pernah tak cemburu tanpa sebab yang munasabah? Cemburu dengan apa Aku susah jealous tu. Ya doh. Kamaknya mungkin lah time jadi girlfriend orang dulu. Tak tahulah, geli pula aku dengar. Macam mana ni? Okay, seterusnya. Lagu apa yang boleh buat kau emo terus? Emo terus? Lagu Serana. Lagu tu boleh buat aku bukan emo yang marah, emo emotional. Like emo yang aku boleh terus menangis kalau aku dengar lagu tu. Lagu? Sebab lagu banyak sangat kan. Ya, lagu Selalu soalan lagu ni mesti orang macam hang di situ. Mostly lagu lama. Lagu berjiwang. Not jiwang dulu. Melayu? No. English? Ya. Lagu lama English. Hi guys, kita sambung dalam kereta. Tapi soalan macam mana? Soalan dalam ni? Tak apa, kita tanya je soalan-soalan macam tu lah Random podcast. Ya. Boleh lah ni, podcast pun podcast lah Podcast episode 4. Wah, dah episode 4. Semoga Ara makin rajin ya untuk buat podcast ni. Kita ada satu soalan. Apa benda yang sifat dekat orang lain yang membuatkan kau turn off? I know what. Memang I tak suka langsung kalau orang ada behavior macam tu. Dia, kau tak kenal langsung tapi dia macam dah attach gila babi. Macam dia borak tu pun macam, dia macam borak dia dah rapat sangat macam tu. Macam mana? Faham tak? Dia macam baru kenal ni. Tapi macam dia macam dia dah attach macam ngada-ngada, cengen-cengen. Macam-macam. Faham. So dia, So itu membuatkan awak turn off lah. ya. Kalau baru kenal kita kenal dulu. Tapi kalau lepas tu dia borak macam dia borak dah kenal kita lama. Gitu tak suka. Okay, faham. Okay, untuk saya pula, saya rasa sifat-sifat turn off ni mungkin orang-orang yang biadab tanpa sebab. Ya tu, kau biadab contohlah dekat waiter kan. Kau biadab-biadab dekat waiter tu tanpa sebab weh. Dia tengah buat kerja dia. Masalahnya, kau nak marah-marah, emo-emo. Kau ingat kau seorang je hidup. Waiter tu pun sedang menghidup, sedang buat gaji untuk teruskan kehidupan dia. Betul. Ya, Tolong, guna akal. Allah bagi otak, akal. Gunakan. Kita sebenarnya senang je nak nilai orang tu. Kita suka observe orang pula tu. Ya, betul. Kita pula macam mana? Memang suka setiap orang. Cuma nak expresskan, nak menyusun ayat untuk bagi tahu tu yang susah sikit. Terima kasih. Coffee or tea? Coffee. Tea kot. Ya. Lain? I think Ara pernah tanya Ara benda ni. Sweet or savory? Sweet or savory? Maybe savory. Same. Roti canai ke nasi lemak? 1, 2, 3. Nasi Roti lemak. canai. Laut ke sungai? Laut ke Sekejap. sungai? Laut ke sungai? Kau nak 1, 2, 3 ni tak? Okay, 1, 2, 3. Sungai. Laut kot. Okay, laut. Minta maaf cakap tukar. Beach. Beach. Night owl or morning person? 1, 2, 3. Night owl. Aku macam night owl lah. Kita bukan morning person, minta maaf. Tapi kau bukan morning person ke? You do tapi. Apa pasal kita macam kacip ni? Ya Allah. Aku sebenarnya nak sungai tapi aku pilih laut. Aku morning person tapi aku nak pilih night owl. Aku macam sunny or rainy? 1, 2, 3. Sunny. Okay. Korang dengar lah bunyi hujan. Books or movie? 1, 2, 3. Movie. Kalau movie genre apa? Bukan fantasy. Dia bit mysterious. Sci-fi? Sci-fi. No, sci-fi. Mystery tu more tu macam yang apa ni, Lara Croft ke, Tomb Raider,
That kind of vibe. Minta maaf tak senonoh sikit position itu. Cuba, sebab aku selalu tengok podcast dekat TV tau. Cuba yang aku buka ni kat TV. Tengah cakap macam ni. Arab punya genre? Oh, saya. Kalau saya suka drama yang family friendly, family. Drama, komedi. Macam tu. Yang first lah, kalau cari, I akan cari romcom. Oh, romcom. Romcom pun okey. Cuma sekarang ni tak ada. Tak ada yang get that note high. Situ faham tak? Get that. Tak ada yang memuaskan hati. Itulah sebenarnya. Ya. Simple. Apa makanan yang kau boleh makan setiap hari? Yang kau rasa macam okay, kalau kau boleh pilih satu makanan yang kau akan makan ni sepanjang hidup kau, apa? Kuih tiaw kungfu. Kuih tiaw kungfu? Weh, kuih tiaw sedap juga. Mula-mula aku fikir roti. Sebab roti bolehlah variety kan dia apa-apa. Tapi roti kosong. Tapi bila cakap kuih tiaw kungfu, aku tu fikir kuih tiaw aku. Char kuih tiaw, udang basah, okay? Sedap. Sur. Soalan seterusnya, perkara kecil yang buat kau happy. Perkara kecil buat aku happy. Family aku gelak lah kot. Macam the bonding of family. Bonding family. Faham? Kalau aku mungkin benda kecil. Aku tu fikir macam act of service man type of boyfriend tu tau. Macam act of service kan. Benda-benda kecil. Yang macam kau tak suruh dia buat, tapi dia buat. Ambilkan sudu, ambilkan tisu, bukakan pintu ke apa ke. Mungkin membuat kau happy. Oh! Okay, aku tahu. Orang yang angkatkan barang kau tanpa kau suruh. Betul. Benda tu kecil. Small matter. Tapi dia a big gesture. Macam tu. Yeah. Yes. Itu membuat aku happy, aku rasa. Betul lah. Orang bukakan pintu tak aku pun aku dah blushing dah. Orang angkatkan barang untuk kau. Benda yang susah kau nak lepaskan. Benda susah untuk aku lepaskan. Aku rasa aku tak susah untuk melepaskan. Sebab aku person yang I don't give a fuck sangat sebenarnya. So, takut. Tak ada apa-apa kot. Kalau tak tanya aku macam kot. tak tahu nak lepaskan apa. Nak lepaskan apa lagi. Biar je benda tu lepas. Okay, seterusnya. Satu tempat yang buat kau rasa tenang. Probably duduk seorang-seorang dalam bilik lah. Seronok. Kan? Seorang-seorang? Probably seorang-seorang. Aku rasa otak aku. Sebab aku boleh imagine aku dekat mana-mana. So aku akan rasa tenang bila aku akan imagine aku dekat mana-mana. Kau kalau nak buat satu keputusan, kau akan ikut perasaan ataupun ikut logik rationally? Perasaan. Logik rationally? Hari tu lah. Ya doh, aku fikir logik juga hari tu. Ikut apa benda yang nak buat keputusan tu lah sebenarnya. Ikut the keputusan yang kau nak buat. Kalau macam keputusan tu bodoh tak, memang ikut logik lah. Macam ayah hari tu, itu ikut perasaan. Betul. Yang pagi buta datang sini. Sini lah juga. Tapi selalunya memang ikut logik lah. Sebab nak ikut perasaan tu, perasaan kita tak betul Dia tak betul dan dia akan berubah setiap saat. Kena fikir betul-betul dulu. Okay? Jangan melulu. Okay, kalau kau stres, kau buat apa? Tidur tu. Betul? Tidur dan nangis. Selalunya orang macam tu. Ya. Orang nangis akan sampai tidur. Tidur tu orang kata apa? Escape lah. Escape from the reality lah gitu. Sekejap. Aku bayangkan aku stres. Nangis kot. Kau memang akan nangis? Ya tu. Sekejap aku stres. Aku nangis. Lepas dan tu aku termenung. Ya. Lepas tu aku buka buku aku. That's Last question. Okay. Satu benda pasal diri kau yang kau appreciate. Kau hargai lah benda ni. Engkau mudah sayang orang tapi kau tak pernah nak rasa benda tu menyusahkan diri kau macam tu. Tapi end up sendiri sakit. Macam tu. Benda tu kau appreciate? Aku appreciate benda tu. Aku sayang orang. Okay. Faham. Aku sayang orang sangat-sangat macam tu. Macam. So your love is big. Your heart is big. You have a lot love. Have so much love to give. Understood. Kau nak sambung ayat dia macam ni. Aku bersyukur sebab aku. Aku bersyukur sebab aku. Aku boleh hidup seorang-seorang. Oh yes, aku bangga. Yeah. Hebat though. That's everyone's dream though sebenarnya. That's my dream too. That's every middle child's dream aku rasa. You know, apa perasaan jadi middle child?
Sebenarnya dia rasa apa yang kau rasa sama apa aku rasa. Macam mana orang nak tahu yang apa yang aku rasa? Cuba kau explain kan. Okay, di sini. Rasa dia sakit. Sakit tu dari segi apa? Dia macam kita tak dapat apa yang orang lain dapat. I think so. Tapi janganlah judge apa yang I cakap tu. Tapi apa yang orang lain dapat tu dia macam mana? Kita mostly expect high expectation on us. Betul. Apa Tahu perasaan jadi anak kedua? Siapa anak kedua sila komen di bawah. Komen down below. Satu, dua, tiga. Nyala! Aku tak jawab soalan aku bersyukur tadi. Apa? Sila jawab. Ayat dia macam mana? Aku Apa benda yang daripada aku pasal diri aku yang aku hargai. Yeah. Aku appreciate yang aku adalah seorang arah batu yang don't give a fuck about people. Dia macam I care about you, yes, but everyone have their own choice in their life. So kalau kau choose untuk buat benda ni, so kau consequences dia kau kena tanggung lah. Faham tak? Kau yang choose this path. Kau yang pilih untuk berada di sini, kau beradalah di situ. Dan apa-apa pun baik ke buruk ke tepi, ke tengah, depan, ke belakang jalan kau, jalan je. Have to think like that. Because if you don't think like that, you will go round at the roundabout. When will you come out? When will you sampai at your destination if you are thinking like that? You must have a signal. Yes, and you have to stay in the middle of the lane. You cannot go to the left sangat, nanti terpesong. You cannot go to the right sangat, nanti terpesong juga. So stay in the middle of the lane. Bak kata mama, bak kata Aunty Shirley, hidup ni jangan baik sangat, jangan jahat sangat. Duduk je kat tengah-tengah tu. Tak ada orang kacau kau kalau kau duduk kat tengah-tengah tu. Okay? Ingat kata-kataku. Faham? Setuju. Itu saja untuk podcast hari ini. Jumpa lagi di episod akan datang. Love you guys. Bye.